Pahang. Memang cantik gila. Tunjuk sana macam dah nampak. Kita tengok muka kita dengan saya tadi. Bye. Okey, hari ni kita akan Ke Gunung Senyum. yeah. Adakah anda sudah bersedia? Yes. Senyum. Kenapa? Okey, hai. So sekarang ni kita berada di Gunung Senyum Pahang. So this is Hai. oh, dah tak nampak. Betul. Okey, so kita ni lah. Seteri tak nampak. Ada lah. Okay, so kita sekarang ni tengah tunggu berkumpul di Gunung Senyum. Okay, kita dah sempat. Sekarang 2:30 pagi. So kita akan naik pada pukul 3 pagi. So doakan kami semoga selamat sampai ke puncak and ada awan karpet. So tak berharap pun untuk dapat awan karpet, tapi hopefully I dapat lah. Woohoo. Ayah ke? Kita dah week ke berapa? Ha? Kita dah week yang ketiga Kita dah week Kedua lah. Second week lah kan? second week. Kak Acha. Hello. Okey ke? Adalah 3. Pukul 3:10 minit pagi. Sudah sampai Timbalok. Okay, so sekarang ini kita dah kat checkpoint berapa? Nak dekat sampai checkpoint 2. Okay, Kita boleh lepas sikit. this is me before checkpoint 2. So okay je. Banyak lah. Mental kena kuat. Berapa je tak tahu dah. Sangat curam. Sangat sumpah. Curang. Penat. Tapi boleh lagi. Dan sangat dangerous juga. And first time hujan. First time hujan. So nak pegang kamera pun susah. Ya. Aduh. Sebab kena fokus jalan sebab banyak curam. Ini adalah Yaya. Kita berhenti sekejap. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kita. Semangat ni, semangat. Ya, cium. Fighting. Okay, jom. Ready guys. So kita nak rakam. Bye. Ke atas ni dalam 50 meter lagi checkpoint kedua. 50. 50 meter bukan 50 langkah. Sekarang ni kita dah 3 km, 3.7 km. So macam kalau kita tutup lampu ni. Bebe, macam nak makan. Bilak. Mana bilak? Kalau kita tutup lampu memang nampak dah sikit awal-awal dia. Tergelap kan. So macam I'm okay.
Benang senyum ya. Agak mencabar juga. Macam kita je. Grup kita macam kita je. Oh ya ke? Penat gila. Macam this time rasa macam selalunya macam kaki sakit kan. Badan tak sakit. Ni badan kita gunakan tangan apa semua. Sebab kita macam sakit sikit lah. Tapi so far okay je. Sikit lagi nak naik puncak. That's sweet. Pok balik ye betul. Dah ke puncak awak lambat tak apa. Macam mata tak koyak. Yang waterfall tu tutup. Oh ya ke? Banyak bulan dah tutup yang kata orang meniaga tu. Kenapa dia buat renovation? Dia buat ingat susu gajah apa ni. Okay, kita kena berehat. Habislah. Air tinggal ni je. Itulah. Ni aduh. Dah lah air tu tak. Kaki yang penuh sampai 2 kilometer lagi. Jujur ke tipu tu? Tipu. Tipu. Baik tipu. Terus baik. Puncak tu nak pergi kat dulu tu tunggu dah tegang nanti baru pergi. Pergi masa gelapnya nampak benda je. Okey tak? Okey kan? Tak okey. Hai korang. Kaki saya masih nak krem. Hah? Tak makan lagi. Wih, bahaya ni kaki macam nak krem. Sekarang ni kita berada di puncak. Kita rehat sekejap. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6 dan kita masih di... Tak tahulah. Tak tahulah bila nak sampai. Saya dah penat dah ni. Ya. Ani? Ya. Hai korang. Hai korang. Kita dah sampai dah dekat puncak Gunung Senyum. Saya tak nampak sangat. Kita tunggu sunrise atau carpet kalau ada. Okay, bye-bye. Sampai dekat batu yang last tu. Lepas tu sampai dekat batu yang bawah tu juga. Oh ni kat mana lah dengan awan ke apa sekali. So kita sekarang dah sampai. Yeay. Tapi kita kena ingat nak turun nanti macam mana. Aduh aku fikir nak turun nanti macam mana. Tak apa, kita nikmati dulu dekat atas ni. Turun dulu kita fikir kemudian, okey? First time naik gunung lah. First time naik gunung. Wow, congrats. Okey. Turun. Tak ada sebab gunung Datuk tu dia memang straight line macam tu. Pacak sampai atas. 6:30 pagi. 6:30. Kita tunggu sekejap. This is my first time naik sebelum sunrise. So I'm so happy. Tak sabarlah nak tunggunya. Marilah makan roti dulu. Itu macam dah nampak dah. Dah nampak dah tu sana. Tu warna merah tu. Ya. Yang sama lah. Bila? Balik nanti? Kita nak gerak berapa? Nanti tengah tujuan Jumaat tu. Lepas tu? Sebab dah basah tadi. Boleh lah. Okay, so dah cerah dah. Memang cantik gila tempat ini. Subhanallah, cantik sangat ni.
Ya buat apa tau? Betul Okay, duduk. cepat tengok. Duduk dah hancur. Okey lah kot. Okay, comel dah. Oh, Boleh lah video. Baik. Okay, jom. Kabus ni. Rasa nanti dia akan hilang. Hilang tu berapa lama? Hilang. Mana video sinematik? Ni sinematik. Oh, sinematik lah tu. Yang datang dan macam mana lagi? Macam mana lagi? Macam mana? Tak tahulah. Oh, video ke? Kita tahu sikit-sikit dulu sebab apa? Sebab TikTok. Jangan aku dia. So kita sekarang dekat atas Gunung Senyum. Tapi sekarang ni kabut. So ni lah view dia. Tapi belah sana macam dah nampak sikit. Belah sana. Harap cuma kena tunggu sikit saja. I'm so happy right now. Kita selfie dulu. Jom. Terima kasih. Terima kasih. Apa nama? Dah. Ayah nampak sini kan? Ni nampak. So kalau dari tunduk Okay, nampak? nak bye-bye ke? Bye-bye. Buat apa? Pusing. Tengok. Biasa tersusun cepat sawit je lah. Video. Ya, video. So, apa perasaan anda semua? So happy. So happy kan dapat view macam ni. Tengoklah view dia. Walaupun macam ni tengok tangan dah oren-oren dah. Tangan orang-orang muka comot-comot. Comot. Tapi tak apalah. Tapi tak kita apa dapat dah. worth it. Worth it. Yes. Yeah. So korang patut cubalah kan. Ya. Sana cantik sangat tu. Kita nak pergi pondok. Pondok apa dah? Kenapa? Wow. Oh, ni. Cantik sangat. Cantik. Subhanallah. Kita kan slow-slow. Okey, kosong satu pula. Saya mau duduk
Kita ni sehingga tak nampak abang lah ni. Jawab dia. Oh my god. Cepat kat atas nak. Boleh. Hingga tengah hari mungkin? Okay, kita nak turun dah. Cukup lah. Tengoklah ni. Nak turun pun cantik sangat ni. Ani. Gila. Marilah kau. Move on please. Dah lah tengok. Okey, Kak cepat Kak. Ni video. Okey, so sekarang kita nak turun. Okey, ya. Okey. Tengok ni kita orang naik waktu malam tadi, gelap-gelap gelita. Hanya bergantung dengan lampu je. Tapi bila dah siang ni kau tengok macam mana nak turun. Okey, so bye-bye. Bye. Okay. Sekarang kita tengah turun. So lagi berapa minit lagi kita nak turun. So sekarang kita tengah berehat. Hi guys. So kita dah nak sampai. Lagi beberapa minit lagi. Dia tadi berapa minit pada berapa jam. Tapi ini betul, tak tipu. So tired. Naik Gunung Senyum ni, at first 1 km dia akan landai lah macam ni. Tapi 2 km, 3 km memang curam. Tak susah untuk beginner, tapi kalau nak try boleh je. Sebab bagi air dia sangat hardcore sangat. Macam Gunung Datuk lagi better daripada Gunung Senyum lah. So yeah, this is me. Bye. Thank you for watching. And please support me. Kita tunggu next reel dekat Manda Park. Ciao. So, nak dijadikan cerita, tengok muka kita ni. Oh my god, ada kesan.